Dia bila ada orang kata tentang tu guru perlu direhatkan, aku tertarik dengan satu sosok manusia. Nama dia adalah Ahmad bin Ismail Hasan Yasin. Siapa bisa dengar nama Ahmad Ismail Hasan Yasin? Ini nama panjang. Dia dilahirkan bulan Jun tahun 1937 ke 36 ke 33 itu. Tapi dia meninggal bulan Mac. Bulan Mac dia meninggal. 2004. Dia kena apa heli fire Apache. Sebelum dia nak tembak tu dekat masjid Masjid Mujamma' Islamiah di Palestin tu. Dia keluar dari masjid tu, dia 2 orang dengan pegawai dia, anak dia 12 orang lah semua yang kena cedera, 12 orang. Mereka 3 orang ni jalan terus. Syekh Ahmad Yasin, nama panjang dia Ahmad Ismail Hasan Yasin, nama pendek dia Ahmad Yasin, ataupun kita sebut sebagai Syekh Ahmad Yasin. Siapa dia ni? Presiden Hamas, Imam Hamas, kepala Hamas ketika tu. Masa dia takbir Hamas, dia separa buta dan dia juga lumpuh. Dia duduk atas kursi roda. Sebab tu aku bila ada budak-budak yang baru duk tahu pasal PAS ni, dia semangat atas nama pilihan raya, tapi tak semangat atas nama perjuangan. Hang duduk, okey, hang satu, tak apa, hang duduk pada satu, tak ada masalah. Tak nak menuju pilihan raya. Mai seorang lagi dia duduk, hang duduk lampas, tapi hang tak bawa wadah PAS. Apa kena mengena PAS dengan Syekh Ahmad Yasin dengan Hamas? Kedua-dua parti ni adalah parti Islam. Kedua-dua parti Islam. Satu, dia duduk di negara yang dia ditekan oleh negara asing nak rampas negara dia. Satu lagi, dia duduk di dalam negara yang mana dia ditekan oleh mereka yang bawa doktrin negara lain untuk nak rampas negara ni. Hampa faham tak gila? Apa persamaan dia? Hancurkan presiden Islam. Satu saja. Jadi bila doktrin ni cuba dikeluarkan, kita dah boleh baca dah, boleh faham dah. Dulu mereka pelaga kepimpinan PAS, kali ni mereka nak pelaga ahli-ahli PAS untuk tolak presiden sebab sakit. Syekh Ahmad Yasin tu, dia kena tembak dengan Apache. Sebelum dia nak tembak tu, Israel ni dia tak mau tunjuk kata Syekh Ahmad Yasin ni heli duk maki nak tembak dia dah. Dia bawa F-16 duk main atas, 2 biji main duk main konon-kononnya Israel duk naik kapal lah, duk bawa kapal terbang, tak mau dengar bunyi heli, sama-sama keluar fire terus. Heli fire tu, peluru berpandu yang heli Apache punya tu, mati gugur syahid di situ. Dan dia nak bagi tahu dia memimpin dalam keadaan dia tak sihat pun, tapi bukan disebabkan dia tu cacat, orang jadi tak heran. Disebabkan macam tu pun Israel kena bunuh cara tu. Dia sebab apa? Orang yang ada hay'ah, hang faham dah hay'ah, hangpa kena masuk usrah, hangpa kena tanya guru-guru. Kita bukan tanya bab agama ni, jumpa orang dalam TikTok buka 9 kotak sembang berang. Tak apa pun kita tahu, tiba-tiba undur presiden tua dah. Kami ni nama kata perjuangan parti Islam mana-mana dunia pun lawan sampai mati. Yang tak duduk dalam perjuangan kami, duduk luar pagar tengok sudah. Nak sokong, tak mau sokong sudah. Nak lawan, kita lawan. Hang tak payah lawan dengan presiden kami, hang lawan dengan kami sudah. Level-level kami je pun. Tahu tu lah. Faham? Sebab tu kau hantam gila-gila babi ni baru ni. Tak biar lah. Ideologi dia sama macam ideologi 2000
40. Macam mana mereka bunuh Syekh Ahmad Yassin.